Assalamualaikum guys, welcome back to channel. Hari ini kita ride lagi dan lagi. Kita ke mana ini Pak Subi? Kita ke Cameron Highland. Cameron. Menunggu kita baan rombongan menghantar beg. Setengah jam dah berlalu. Sidai itu pasti. Okay, organizer sedang susun beg. Busy. Kalau ikut pergi 40. Semua dah standby. Cukup masa luncur. Untuk tu mana kawan orang. Ni punca guna hoi nak baka. Dia nak kota Finland. الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كما ربياني صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات والاحياء منهم والاموات برحمتك يا الراحمين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له Kita berada di checkpoint pertama kita sebelum kita meneruskan perjalanan. Kita sedang berada di checkpoint kedua. Baru berada di Karak Highway. What's up guys? Kita sekarang berada di Petron Sungai Dua. Kita menunggu kehadiran Pade yang terlalu awal jam. Tumpas. Kita nak ke mana ni bang? Ha? Kita nak ke mana? Nak pergi Cameron. Oh, kamera. Abang memang suka ride. The interview abang. Bang? Ya. Macam mana? Okey. Mah dekat sangat tu, tak selesa lah, tak selesa. Abang betul-betul memang in the last minute. Saya memang Macam abang tak tahu lagi yang sebelum ni. Tapi muka monyok dah. kalau tokek kali tekan. Nak petik tokek pun takut. Apa lah. Aduh. Alikam. Macam mana? Ada bekal ke kali ni? Right. Ada bawa bekal tak? No. Muka ceria mungkin tak ada bekal lah. Okey. Kau tunggu situ. Berhenti situ. Tunggu situ. Tunggu situ. Apa anda rasa dengan motor anda? Bang, kita kat mana sekarang? Kita dekat Sungai Koyan 2. Agak-agak apa jauh lagi nak sampai? 1 jam 30 minit Cantik. sampai. Cantik. Motor satu rosak.
Alhamdulillah kita baru sampai I Love Cameron Highland. Okay, mantap. Kita dah hampir sampai ke destinasi yang dituju. Kita dah sampai Ring Lake. Kita santai-santai ambil angin dulu. Hujan membasahi bumi. Kami dekat share ni ya. Tu kalau kau dah ke depan. Nyala berada di Sabtu. Sikit lagi. Tak jauh dah perjalanan kita. Agak berapa lama? Agak-agak 8 kilo lagi. Tak, baru tengok map dia 15 kilo. kilo. Jangan apa dia tahu. Lebih kurang setengah jam lagi kita ni. 8 jam dah perjalanan kita. Alhamdulillah kita dah sampai rumah. Cuaca sangat sejuk. Macam mana bang cuaca? Sejuk tak? Cuaca tak sejuk langsung. Sikit pun tak. Bapak sejuk tau. Alhamdulillah selamat sampai. Rumahku, surgaku. Keren. Oh. Oh, gempak. Mana macam Jepang tu ni. Ikat kimochi. Zikam fitness. Nampak puting tu. Dia gempak. House tour. Cucunya. Abangku. Sekejap. Gempak. Aktiviti kita petang ni, kita nak berjalan ke pasar malam. Menapak ke pasar malam. Kita pakai info John. Katanya jalan pintas. Pasar malam. Berincang. Ni rumah kita. Tak sejuk pun. Mana sejuk? Pantai je. Itu dia pasar malam ni. Kita sampai dah pasar malam. Bawa ubi. 全白的。Hello, handsome boy. Ya. Dari mana apa? Syarohan. Hah? Kecil. Kita kecil. Ni akak ni yang cakap saya tinggi sangat. Tinggi kena jalan belakang. Tak ada view dia. Tak tengok YouTube saya. Sama je.
Bunga-bunga. Okay, ni owner Camera Highland. Follow Abang cari apa? Owner Camera Highland. Jaga. Nak bang? Oh, dah. RM1.12 bang. Dah. Tak mau. Saya tak mau, abang. Jangan susah. Time tina lebih. RM1 Madu. Kaiwa Priman 28. Wah, kat mana-mana. Makan. Guys, macam mana kan? Ayam goreng. Oh, kau shopping. Kau. Oh. Ubi. Kat Sengkok semalam ni. Ni rumah kita. Oh, jadi sengit. Betul selera tu. Lapar gila dia. Jangan timbuk pohon ni sekejap lagi. Macam-macam. Ada tunggu Apa benda? Ngedor ke? Ngedor lah. Ha? Nega ni. Asyik ayam banyak. Ni kapla dah. Ada. Ayuh, hari-hari. Oh. Tak mau. Selesai dah jalan-jalan pasar malam kita. Jomlah berangsur pulang. Burn Highlands. Then turn right. Makan malam untuk hari ni. Steamboat. Tahu apa tak? Berapa orang? Cukup. Okey, hari ni Apa dia? 4, 5, 6, 7. Nothing to say. 8. Dia 8. Guys, malam ni kita makan steamboat guys. Mantap kali. Mantap kali. Kau makan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari kedua. Kita akan jalan-jalan. Baik doh, cuaca. Baik luar ni. Apa aktiviti kita ni, Ray? Mau sebagai incar. Jom tutup jom. Jom. In 200 meters, turn right onto Jalan Sungai Palace. Setelah beberapa ribu kilometer kita mendaki, akhirnya kita sampai ke tujuan kita. Nak minum teh pun payah. Oh, makan-makan. Berapa ringgit bang sarapan pagi abang ini? RM82. Abang kerja apa sebenarnya abang ni?
Nak ke view ya. Awak makan dulu gerpu je tak dapat pagi awak. Gila gempok lah awak. Awak. Ini kalau orang tebing tahu mampu marah betul lah. Elok sarapan nasi lemak pakai tangan awak mampu. Dia pergi je budak. Mampu lah lo. Wow. Nasi lemak hijau je apa? Papua. Ini awak orang. Hijau dia boleh ke taman di mana? Mampu lah lo. Nampak ni Fadil lori Melayu Fadil. Kita sekarang nak masuk tengok kambing. Macam tak pernah tengok kambing lah kasi muka. Oh, jakun. Tak pernah tengok kambing. Apa benda kambing. Tak ada. Kambing golek. Suka dah nak makan kambing ni. Lembu beratus ekor kat ladang, mari tengok kambing. Busik bau kambing. Mo. Londong ni. Gemuk. Apa sedap, kambing bakar. Tunggu datang nanti tu. Dia buka. Dia sudah kau. Orang tak bagi dia. Kau apa kau? Pereng. Montan. Siti. Pap ludah dia. Nama keramik ni. Padeh. Hei. Boy, padeh. Ni dia sini. Aktiviti kita tengah hari ni sebelum pergi gambaran petang, kita cuci dulu. Padeh memang buat side income. Padeh. Berapa ringgit dia sebiji motor? Mula badan. Badan. Berduit lah awak. Kena 10 biji 100 budak. Menyandar lah awak hari ni. Awak mari ngikut buat jok di sini. Tak ada benda. Hai. Jikam? Awak ada ambil upah ke? Ada Senin Berhad. Oh, Senin Berhad. Oi, awak Senin Berhad. Tak nak keluar model lalu awak ya. Bagilah kepada itu sikit duit belanja. Ha? Benda borok. Bagilah borok. Oh, memang benda yang nak cakap ni di belakang takbir lah. Dirahsiakan lah. Di belakang kamera. Okay, kau mau off dulu. Reverse sikit belakang. Farid! Ni ada kereta nak cak kan? Farid! Apa macam baju dah dia pegang. Esok daripada Sungai Koyen sampai BHQ besok hujan. Dah keluar? Dah. Kan dia juga buat. Apa dah?
Oh, hari ni kita buka motor Jeff malam. Apa punca bang? Masalah motor ni? Ni ha dia. Apa Ni hal. Ini punya hal ke? Aduh, koyak kota raya. Mojo abang pemain orang lama. Balik. Ni, oh ini pelatih ni. Pelatih baru. Abang balik rumah dah ke? Ada kan? Hari ni kita nak hari gambarannya. Tengah mencari parking. Mong được. Mong. Chị Alam. Pak 7. Okay. Sesi gambaran kita. Ada tu, atau dia ni nak dia ni. Itu lah. Ya, aku bobok dengan Udin. Dia kena lajak dulu. Kalau santai tak apa. Ketua kita sebagai unit penyusunan rapi. Bagian ni location. Bagai lokasi yang tak tentu hala. Tak mana-mana dia bawa ah. Nak bantu kita je bantu. Oh, buat motor orang je. Dia buat motor orang tu. Hello. Wait. Aktiviti kita malam last sini lagi. Kita akan goreng bihun, buat nasi goreng. Ni chef nasi goreng kita. Chef Faizal. Tak tahu dekat kau juga. Chef Faizal. Tak tahu sekadar tolong ni. Mana pernah masuk dapur? Boleh. Chef empuk. Buat apa empuk? Kita tak buat ikan bilis dulu. Goreng ikan bilis dulu. Nanti goreng kampung. Oh, chef. Rumah tak pernah pegang. Rumah kampung dulu. Lepas ni pigeon boleh letakkan jawatan lah. Nampak gaya. Chef. Dia tengok tak apa. Berapa ramai chef ni? Tadi abang marah. Aku dah buka ni tak boleh. Lagi. Dah. Lagi.
Lagi. Belum ni. Oh, panas-panas. Sejuk. Chef Aji. Nampak keras tangan. Burat ni. Oh, Chef Jakpa sedang masak nasi goreng kat sini. Sebelah masak mi goreng, Jakpa masak nasi goreng. Ni ketua chef yang sebenar. Rokok kat mulut dia sambil masak. Tak ada hal dia mah. Okey. Betul nak masuk apa ni? Tak tunggu kacang minyak sikit masuk ni. Japa buat apa? Aku tengok dia tadi tanya tapi tak ada apa dalam zikir ni. Mau buat apa ni, Pak? Ni potong pedai. Nak buat pinggang gorengan malam ni. Tempat sejuk ke? Kau. Bagian air, ni buat air. Dua beradik. Air apa buat ni Tan? Saya bina. Oh, salah strawberry. Kat sini masih lagi berebut. Jangan seronok sangat. Belanja. Syekh sakit kaki pula. Kau raya. Bahagian mi dah settle. Aku barakan untuk kau ni. Ayam lok. Tunjuk aja. Mari. Mantap doh. Mantap kali kau. Mantap, geng. Mantap. Hari ni kita jalan-jalan cari makanan di Kia Farm. Telinga gerak. Cakeng. Okey, kita siap-siap dah nak balik ya. Cuti sudah habis. Kembali kepada kehidupan normal. Jeep. Okey. Kata-kata terakhir untuk ride kali ni. Memang lucu terus balik kampung. Sejuk amat duduk. Okay, dah.
Mat, kata-kata untuk ride kali ni. Ride kali ni memang terbaik lah. Ramai ini kali. Jumpa? Jumpa next year. Okay. Mana tempat? Tak tahu lagi.